Apabila mileage korang dah cecah 30,000, 60,000, 90,000 ataupun setiap 30,000 lah, major service adalah ubat untuk kereta korang tahan lebih lama. So, ada 5 barang yang korang kena tukar. So, korang wajib save video ni. And korang kena stay dalam video ni sampai hujung sebab kita ada bonus nombor 6 untuk korang. Yang pertama is engine oil. Macam Fortec version S 5W30 ni, korang boleh dapatkan dalam beg kuning. Tukar minyak hitam setiap 7,000 km. Walaupun every fully synthetic punya minyak, recommend boleh tukar setiap 10,000 km kan. Tapi kita lebih recommend untuk korang tukar setiap 7,000 km. Yang kedua, minyak gear. Tak kisahlah korang pakai auto ke, CVT ke ataupun manual, korang kena tukar minyak gear korang setiap 30,000 ataupun time major service. Okey, untuk geng yang rear wheel drive yang ada LSD, jangan lupa tukar minyak differential korang sekali. Yang ketiga is coolant guys. So korang kena make sure dah flushing coolant korang setiap kali major service. Okey, korang tak kisahlah korang nak pakai yang biasa ke ataupun yang performance punya terpulang kepada korang. Korang nak pakai balik yang OEM pun tak ada masalah. Yang keempat, brake system. Make sure korang flushing korang punya brake fluid dan juga kita akan inspect korang punya contohlah brake rotor dan juga korang punya brake pads. Tengok kena tukar ke tak payah tukar. Yang kelima, kita akan check korang punya aircon. Okay? So dekat negara yang panas dan lembap ni, wajib kita kena ada aircon yang sejuk beku. Alright, so kita akan check cukup gas ke tak, korang punya kompresor sihat ke tak, ataupun kondenser korang okey ke tak. Ni semua kita akan check. Bonus round. Dan yang keenam, untuk setiap minor service atau major service dekat Vision Auto, kita akan bagi korang free inspection macam PPI gitulah. Okey, supaya korang boleh tahu kesihatan dan juga kondisi kereta korang. So di mana nak dapat next major service korang? Meh, datang ke Vision Auto. Ciao.